Okey, bila Abang Mustafa pasang dia punya plug dia kepala 3 pin, abang dah on kan switch tu, dia akan keluar macam ni bang. Itu yang pertama. Bila abang pasang plug 3 pin, abang on switch, dia akan keluar macam ni. Jadi step yang kedua abang tekan ni je. Touch saja. Dia akan keluar semua display macam tu. Sekarang ni bahagian bawah dia tak ada lampu kan. Kalau abang rasa abang nak tengok dia punya bawah ni, abang boleh buka lah lampu dia, simbol lampu dekat sini. Okey, macam abang kata tadi, nak perangat lauk macam mana? Macam Pira cakap tadi, dia ada 2 condition. Abang kalau nak guna bekas plastik, hanya boleh digunakan dekat sini sahaja. Sebab sini, dia punya suhu dia rendah abang. Kiranya abang punya plastik tak akan cair. Abang kalau kata guna plastik, bekas Tupperware, bekas plastik, plastik lauk ke apa, semua dekat sini. Sebab suhu dia memang rendah. Bila rendah, nak ambil masa untuk panaskan makanan lama lah, dalam masa 15 minit. Abang terus tekan button start. Tak payah adjust masa dengan suhu. Abang tekan sini, abang masuk makanan ataupun bekas plastik, abang terus tekan start. Tapi kalau nak cepat panaskan makanan, abang kena pinjam button air fryer. Tekan sini, abang tolakkan dia. Tekan tolak, abang turunkan jadi 100 suhu dia. Ataupun 90 pun boleh. Lepas tu, masa abang kurangkan jadi 2 minit. Kurangkan jadi 2 minit. Terus tekan start. Yang ni laju lah. Tapi dekat sini pula abang tak boleh pakai plastik. Abang kena guna bekas stainless steel, bekas kaca tahan panas ataupun aluminium foil. Itu untuk perangat lauk. Okey, kalau nak bakar, kalau kata yang ni, nombor 2 ni, kalau abang pasang, kita panggil dia sebagai chicken wing abang. Chicken wing. Yang ni untuk nak bakar ayam yang telah dipotong. Contoh ayam seekor abang beli, abang potong 8. Abang potong 10. Abang potong 20. Abang nak buat ayam perap. Tekan sini. Sebab ini khas kepada ayam ketul. Ayam bahagian drumstick sahaja, bahagian wing sahaja dekat sini. Abang sama juga, abang tak payah adjust masa dengan suhu, tekan saja gambar dia, tekan button start. Sebelah ni untuk bakar daging, khas kepada daging. Daging lembu, daging kambing dekat sini. Sama juga, tak payah adjust masa, terus tekan button start. Okey, kalau abang nak bakar ayam seekor, ini function dia. Ni nak bakar ayam seekor ataupun abang nak bakar ayam bentuk L tu kan. Sini juga. Sama juga, tak payah adjust masa dengan suhu, terus tekan button start. Macam tu abang. Kalau nak goreng lauk, kalau goreng-goreng, memang abang kena tekan sini saja. Ini function untuk goreng sahaja. Kita mewakili kepada air fryer. Sama juga, abang letak ikan goreng ke apa, abang terus boleh tekan start. Tapi kalau kata abang goreng nugget tu sikit sangat, 3 ketul, 4 ketul, abang boleh adjust. Dia punya suhu ni turunkan. Mungkin try dengan 180. Masa pula abang kurangkan jadi 15 minit. Contoh 17 minit ke 15 minit, abang terus tekan start. Macam tu. Okay, abang Pes, dia macam air fryer ke oven Yang ni kita panggil Smart AI air fryer oven tau. Sebab apa tau? Sebab dia ada semua. Kalau abang nak bezakan dengan air fryer kita yang klasik dekat rumah yang kita dah beli jenis tarik tu kan, yang tu dia punya pembakaran ni direct daripada atas tau abang. Kalau abang perasan lah, kalau abang bakar ayam ke apa, abang perasan tak abang nak kena terbalikkan. Sebab bahagian bawah tu still lagi merah, still lagi still lagi berair, dia tak masak. Sebab pembakaran ni direct daripada atas abang. Tapi yang ni, sebab apa dia boleh jadi oven dan tak payah adjust api atas bawah, sebab dia pusing 360. Itu teknologi baru dia. Itu teknologi baru dia. Abang Pes, saya sarankan abang beli. Saya pun macam abang. Saya tak boleh sebut sangat benda tu, sebab takut kena ni kan. Saya macam abang sekarang ni. Kalau tengok abang lengan saya bang. Saya memang tengah dalam proses tu. Yang ni lah saya guna. Dia kalau saya cakap betul dengan abang Pes, masak ayam dekat dalam ni berbeza dengan air fryer biasa. Sida pada kata ayam dekat dalam ni juicy bang. Macam gini. Dia punya daging dia pun lembut abang. Sebab ini abang tak payah adjust masa dah. Abang tekan mana-mana. Contoh abang nak bakar ayam bahagian L kan, ayam bentuk L tu, selalu siapa yang dalam proses tu kan, dia suka pakai nak makan protein banyak kan, nak bentuk L. Abang tak payah adjust masa dengan suhu, abang terus tekan start je. Muat besar mana bekas. Yang ni dalam 8 inci boleh Akak Izzati. Yang ni dia besar. Lagi satu tray ni kita dah bagi dah. Tray ni kita bagi 2 dekat kakak abang. Ni tray yang pertama, yang ni tray yang kedua. Tak payah pening-pening dah nak tambah bekas ke apa. Kita dah bagi 2 tray. Dan tray ni kita boleh adjust. Nak letak atas sekali boleh. Macam ni. Nak letak tingkat ketiga boleh. Tingkat keempat boleh saja. Dia sampai level 6. Okay. Siapa-siapa yang dalam proses macam Pira tu memang ni lah Pira galakkan abang kakak beli. Okay, cara cuci macam mana? Cara cuci sangat senang kepada abang Mustafa. Mula-mula abang keluarkan semua tray, abang basuh dekat sinki macam biasa basuh pinggan tu. Abang ambil tisu basah. Tisu basah ni dia macam ni. Kalau ada tisu basah dekat dapur kan, kalau boleh cari yang untuk dapur lah. Dia macam ni. Okay, abang keluarkan dia punya tisu basah ni. Okay, bila abang dah keluarkan tray kan, contoh abang keluarkan tray semua ni. Okay, lepas tu abang boleh lap saja. Lap saja macam ni. Okay, lap. Lepas abang dah lap, abang ambil tisu kering, abang bilas dia.
Macam tu sahaja. Memang sangat-sangat senang. Okay, sebab dia punya jenis senang nak keluarkan dia punya kotoran lah. Kalau kata kotoran tu contohlah ayam madu kan, kadang-kadang keras, ambil je tisu, ambil je kain bersih, lepas tu rendam dengan air panas sikit, lepas tu tonyoh dia. Dia akan keluarkan kotoran degil tu. Okay, jelas tak? Okay, ada lagi tak nak buat payment? Sebab Pira pun nak in live dah kakak. Pira pun nak in live dah kakak. Okay, ada lagi tak nak buat payment? Kalau ada tolong bagi tahu Pira. Kalau ada, tolong bagi tahu Pira. Sebab Pira nak in live dah. Kalau ada rezeki, kita jumpa 20 hari bulan malam. Kalau tak ada, kita akan pergi ke 21 lah. Itu last day voucher kita. Sebab kita buat 3 hari je. 19, 20, 21. 20 sebab Pira ada event dekat KL. Jadi takut tak sempat. Kalau off dia macam ni bang. Abang ni kan button tengah ni. Abang tekan lama-lama. Dekat off. Kalau on sekali je abang tekan. On sekali. Kalau off abang kena lama-lama tangan abang dekat sini. Hold sikit. Baru dia off. Kalau on sekali. Kalau off lama. Macam gitu abang. Okay, jelas tak? Lepas tu abang tutup switch lah. Kalau defrost ada, Akak Izzati defrost dekat sini. Akak boleh defrost ayam ikan yang sejuk beku kan.